untuk peminat Siri Putra. Siri Putra baru je mengeluarkan Mystery Pack. Dalam setiap pack ada 3 photocard dan juga 1 student card. Ada 50 card yang korang boleh kumpul. Okay, jom tengok 10 student card dari Siri Putra. Okay, first kita akan tunjuk belakang dia dulu. Belakang setiap student card macam ni tau design dia. Biasa macam student card punya terms and condition gitu. Dia kata card ni mesti dah dipulangkan kepada sekolah jika dah habis belajar kan. Lepas tu ada logo Momos Academy. Kat tepi dia ada Momos Academy. Lepas tu dia ada ni barcode. Kena macam ni untuk check kedatangan ke apa ke. Kelas. Kat atas dia tulis student identity card, bendera negara tempat asal mereka, nama dengan tarikh lahir. Material card ni yang keras tu IC korang, credit card korang pakai kan. So kita akan start ikut tarikh lahir. First, Putra siap. Come on, menghadap kamera macam sangat proper. Ke ribbon. Tak ada sikat-sikat tepi Next, kita ada Alex. Dari Malaysia guys. Dari Malaysia guys. Tarikh lahir dia 1 April. April Fool. Comel je. Respect. Kita ada bodyguard kegemaran rumah kita ialah Livio. Tengok lama sikit lah. Livio, dia ambil gambar student dia pakai vest. Pakai vest. Shintaro ambil gambar student dia pakai baju sekolah Jepun. Leon punya pula pakai uniform Putra yang standard yang ada line merah kat tepi tu. And dia pakai tali leher. Putra Albert pakai ribbon sebagai ganti tali leher. Charles, walaupun rambut dia blonde, dia color rambut dia, tapi dia punya uniform tetap uniform yang asal. Pakai tie. Next, kita ada Putra yang juga pakai uniform sekolah dia, Jian. Ni antara prince yang paling banyak fangirl selain bodyguard dia. Next, kita ada Felix. Dia pakai vest. Very cute. Nanti lalat dia. Lalat dia so cute. Last kali, kita ada Prince Anubis. Dia punya tarikh lahir dia confidential. Kenapa dia tak ada tarikh lahir? Sebab dia ni dia tulislah kat sini confidential. Itulah kesemua 10 putra dalam koleksi ni. So boleh dapatkan prince korang di pasaran sekarang.